Baiklah, ini adalah contoh kain yang sebenar ya. Sekarang ni, lipatlah kain kepada dua secara memanjang. Kemudian, lipat kepada dua bahagian lagi, menjadikannya 4 lipatan atau 4 lapis. Baiklah. Setelah itu, lakarkanlah mengikut ukuran yang telah kita pelajari sebelum ini. Baiklah, setelah dilipatkan kepada dua bahagian, sekarang kita ukurlah kelebaran hujung lengan mengikut ukuran 5 tambah 5 bahagi 2. 5 inci. Tandakan di sini. 5 inci. Kemudian, buatlah garisan lurus. Seterusnya, setelah anda mendapatkan kelebaran lengan, dapatkan pula kelebaran bahagian dada, iaitu sebagai contoh di sini, lilitan dada adalah 17 inci yang diukur secara ngam-ngam. Kemudian tambahkan dengan 5 inci iaitu untuk kelonggaran dan basi jahitan. Kemudian bahagi dengan 4. Contoh ini hasilnya adalah 5,5 inci. Letakkan ukuran tersebut di sini, 5,5 inci. Tandakan. Seterusnya, ambil pembaris, buat garisan lurus sehingga ke hujung labuh jubah. Baiklah, seperti yang pernah saya katakan pada video sebelum ini, pastikan ketika memotong pada bahagian ketiak ini, lakarkan bentuk curve ataupun lengkung. Baiklah, sekarang bolehlah kita memotong mengikut lakaran ini. Apabila sudah siap dipotong, sekarang kita fokus kepada melakar bahagian leher. Pusingkannya. Kita lakar di sini ya. Pastikan kelebaran leher dalam keadaan berlipat dua ini adalah untuk kanak-kanak 2,5 inci. Kemudian tandakan. Ini adalah kelebarannya, 2,5 inci. Kemudian, dengan kedalaman sebanyak tidak sampai setengah inci ataupun dalam 2 mm, buat tanda dan lakarkan secara landai bentuk leher. Kemudian, potongkan ia ya, mengikut lakaran. Baiklah, saya sudah pun menebuk pada bahagian leher. Ini adalah untuk saiz kanak-kanak. Untuk saiz dewasa pula, pastikan kelebaran bahagian leher adalah 3,5 inci. 3,5 inci ya. Manakala kedalamannya pula adalah setengah inci. Baiklah, sekarang kita buka
dan buka. Sekiranya anda menggunakan 1 meter kain untuk membuat jubah kanak-kanak dan anda melipatkan ia sebanyak 4 kali lipatan secara memanjang, sudah pasti hasil bahagian bahu terpisah. Maka anda perlulah menyambungkannya terlebih dahulu. Berbanding untuk saiz dewasa, anda akan dapati bahagian bahu ini bersambung. Baiklah, sekarang konsepnya adalah bahagian lipatan. Apabila anda sudah pun memotong dan dapati bahagian badan seperti ini, lipatkanlah ia secara memanjang. Laraskannya ya. Baiklah, ambil pita ukur dan kapur. Ukurkan pula kepanjangan ataupun kedalaman leher bahagian hadapan. Ukurkan sebanyak 5 inci untuk kanak-kanak atau 7 inci jika untuk dewasa. Ini adalah contoh untuk kanak-kanak, jadi saya akan buat 5 inci. Tandakan ya. Seterusnya, ambil pembaris dan buatlah bentuk V. Bermula di hujung leher yang sudah ditebuk ke arah tanda 5 inci. Buat garisan membentuk leher V. Baiklah, sekarang saya akan potong mengikut lakaran. Kemudian bukakannya dan pastikan anda mendapat hasil sama seperti ini.